Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Husna binti Abdul Jalil, nombor matriks A200504 dan pada hari ini saya akan membentangkan projek akhir saya bagi kursus Falsafah Pendidikan Islam LMCP 1112. Soalan projek akhir bagi kursus ini ialah, jika anda menjadi seorang guru atau anda sedang mencari guru, terangkan guru yang bagaimana anda impikan. Mari kita melihat apakah definisi guru. Berdasarkan surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Seorang guru ialah merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. Menurut Mok Susang, guru merupakan seorang ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat berstatus. Terdapat beberapa ciri-ciri guru yang saya impikan. Ciri pertama ialah seorang guru yang mengutamakan konsep Rabbani, iaitu ia membentuk jiwa pelajar yang sentiasa mengingati Allah dan juga mengutamakan Al-Quran dan hadis sebagai asas sumber pengajaran. Bukan itu sahaja, ilmu-ilmu sains menjadi pendorong untuk sentiasa mengingati penciptaannya dan melahirkan seorang pelajar sebagai khalifah dan hamba Allah. Seterusnya, ciri seorang guru ialah mendorong menuntut ilmu tak kira usia. Hal ini kerana menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap Muslim. Orang yang bersusah untuk mendapatkan ilmu akan dipermudahkan jalan ke syurga baginya. Bukan itu sahaja, darjah orang yang berilmu ditinggikan oleh Allah SWT. Oleh itu, mendidik pelajar tidak mengira usia. Ciri ketiga ialah seorang guru perlu menekankan peranan hamba dan khalifah. Yang pertama, ia mengajar cara menunaikan solat dengan betul. Yang kedua, rukun iman dan rukun Islam dipupuk dari kecil. Yang ketiga, hamba Allah yang bermuamalat dengan adil dan terus. Dan keempat, memastikan keluarga dan orang tersayang di atas jalan yang benar. Dan akhir sekali, mengajarkan tugas dan tanggungjawab khalifah di muka bumi ini. Ciri yang terakhir ialah menyediakan persekitaran seperti keadaan yang bersih dan teratur, tempat belajar yang selesa seperti meja belajar, kursi dan bilik darjah. Seterusnya, mempunyai pencahayaan yang cukup dan terpelihara daripada pencemaran bunyi. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan ciri-ciri guru yang baik. Yang pertama adalah untuk pembentukan murid yang cemerlang. Guru yang baik dapat membina minda pelajar yang cerdas akademik dan membentuk pewatakan pelajar dengan nilai murni seperti berakhlak mulia, berketerampilan dan pandai menyesuaikan diri. Yang kedua adalah untuk peningkatan kualiti pendidikan. Guru profesional sentiasa meningkatkan kualiti pengajaran, kaya ilmu, kreatif dan inovatif dalam kaedah pengajarannya bagi memastikan proses PMP lebih berkesan dan menarik minat pelajar. Yang ketiga, pencapaian aspirasi negara. Guru berkualiti memenuhi harapan masyarakat dengan melahirkan pelajar yang serba boleh, berilmu dan mempunyai personaliti yang sihat yang boleh menyumbangkan kepada kemajuan negara. Yang akhir sekali ialah hubungan baik dengan komuniti. Guru yang prihatin dan mesra dapat menjalinkan hubungan baik dengan ibu bapa dan masyarakat bagi memperkukuhkan kerjasama dalam pendidikan. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka membentukkan generasi masa depan dengan mendidik ilmu pengetahuan, memupuk nilai murni seperti akhlak, rukun negara dan agama, menjadi mentor dan kaunselor kerjaya serta ejen perubahan yang menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif yang menjamin kejayaan individu, sekolah dan negara. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.